Saiz dia compact, mudah dibawa, letak dalam beg pun untuk harian kan. Untuk abang-abang yang pergi jungle trekking ke untuk aktiviti malam, ni dia, brand dia daripada Wasa ni. Nampak sebesar tapak tangan aku saja. Bateri dah habis, kau boleh charge mula menggunakan charger kabel Type-C. Dia ada design ruler kat belakang ni untuk dia punya bacaan CM lah. Ada satu klip ni untuk sangkutkan dekat mana? Dekat korang punya bag, dekat korang punya topi ke baju, tak ada masalah. Macam ni kan. Bateri dah habis, kau boleh charge mula menggunakan charger kabel Type-C. Ada satu button on off lah. Kita tengok mod pertama dia. Dia design torchlight depan. Nampak memang cerah Dia ada lampu CC ni. Lampu ni korang boleh tengok guna mata, yang depan ni tak boleh. Bila korang tekan lagi, dia lagi cerah. Secerah-cerah alam Memang terbaik Bila korang berjalan tengah malam ke dalam hutan jaga trekking, just sangkutkan dekat beg. Dia akan menerangi korang punya kawasan depan Ataupun korang boleh letak dekat korang punya topi macam ni kan, pergi mancing apa kan, nak pasang umpan, just gunakan je lampu ni. Okey, mod lain dia ada SOS, lampu emergency Bila kereta korang breakdown tepi jalan, gunakan lampu ni So kat mana korang dapatkan lampu daripada Wasa ni, saiz compact, memudahkan kerja korang, just letak dalam beg. Ada emergency boleh gunakan dia.